Ha? Renang Olimpik mana? Sukan renang Olimpik. Ada? Sukan renang Olimpik. Sukan renang Olimpik. Lepas tu tak tutup aurat. Dia pakai baju longgar. Syaratnya tak boleh tutup aurat. Kena telanjang. Kena pakai spender. Lepas tu nak masuk. Dah mana soalan? Boleh ke? Okey. Dia kata dalam sukan renang dedah aurat, betul tak? Tu panggil berpakaian tapi telanjang. Puan pakai sebing-sebing punggung puing. Tali masuk ke celah di punggung. Hang lagi tak payah haji ni masuk spek ni. Nak tengok punggung tak? Hukumnya mendedahkan aurat haram. Siapa yang menganjurkan sukan yang mendedahkan aurat seperti itu, dia juga berdosa. Orang-orang yang membantu sukan itu sampai berjaya juga berdosa. Orang yang merakamkan live atau rakaman untuk disiarkan pada hari juga menanggung dosa. Ada yang dosa dia seorang. Dosa dia seorang ialah penonton yang datang saja tengok pada hari itu. Maka dia seorang saja berdosa. Ambil gambar live rakaman, dia dosa itu dikira mata yang melihat, bergantung pada view. Kalau 500,000 view, 500,000 dosa. Kerana dia yang rakam. Kementerian-kementerian yang terlibat menjayakan program tunjuk aurat punggung kopek kopang gitu, semuanya berdosa belaka. Kita tak berani nak kata berlebih-lebihan. Kerana apa? Kerana Allah kata wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dan dalam kes bedah aurat seperti ini, jangan siapa pun masuk tolong, tak boleh. Lepas tu nasihat kita pada kerajaan agar insaf sekarang, kembali ke pangkal jalan, baliklah kepada ajaran Islam yang sebenar. Faham lagi? Kalau kita tak kata gitu, kita didakwa di akhirat. Mu kata benda itu, mu pandai blebel saja. Kata gitu. Jangan takut pada manusia. Faham? Wala takhshawunas wakhshawni. Kenapa? Kerana benda yang ada tu haram dilihat. Kenapa? Kerana mereka ajnabiyah, perempuan yang haram. Kita tengok dan kita sentuh atau kita nikmati pandangan tubuh badan mereka. Solution dia, kita tengok benda yang sama tapi halal. Di mana? Di rumah kita. Tahu tak berdosa? Dan ni renang berirama, punggung saja naik ke air, 8 utir punggung. Puik. Puik. 50 mata boleh. Faham tak? Punggung saja naik. Kena molek kopek saja naik, buah gitu. 30 mata. Faham lagi? Ulang pula ni. Print screen lagi. Tak puas hati tengok. Dosa tak? Beribu-ribu dosa. Orang lelaki dia berahi tak tengok tubuh perempuan? Berahi. Tok bila kilah kahwin mulan. Jangan main. Zuyina linas hubbu syahawati minan nisa, dijadikan kaum laki-laki memang berahi tengok orang puang. Jadi jangan kita layang cara dosa, kita layang cara tidak berdosa. Bila kita nikah, bini kita halal ke tak? Halal. Dah kita duduk tengok berahi nak tengok sukan Olimpik, punggung puing itu naik ke air, balik sekarang suruh bini membuat. Halal ke haram? Balik royak. Nak buat kau bawa ke maklum. Oh maklum. Tak ada boleh. Tengok punggung. Duduk buat air untuk lengang. Suruh maklum masuklah besek, pecah kain, buat punggung naik puik gitu. Faham? Air tu meninggal maklum. Halal ke haram? Halal. Mati pun puas hati. Betul tak? Tengok tak ada kolam Olimpik, duduklah beseng. Naik punggung saja, puik, naik gitu, faham? Tidak berdosa. Duk layang ke TV, kita berdosa. Walaupun bukan dosa besar mata memandang, tapi dihimpun takut-takut berat sebelah kiri kita. Soalan terakhir.